Berita terkini, harga emas mencatatkan penurunan yang sangat banyak untuk 3 ke 4 hari ini. Setakat ini, harga emas tertinggi RM493. Namun, kita masih lagi menerima berita gembira iaitu harga emas turun sebanyak RM23 berbanding harga emas tertinggi dan memberi peluang kepada siapa yang nak mulakan tabungan emas ataupun nak menambah tabungan dengan harga diskaun. Bila kita menabung emas, bukan kita sekadar melihat harga emas naik dan turun, tapi ianya tentang perancangan masa depan kita untuk memastikan simpanan kita bertahan lama dan kekal bernilai. Dengan penurunan harga emas hari ini, menjadi peluang yang jarang-jarang datang seperti mana duit raya kita yang hadir setahun sekali. Bayangkan duit raya yang kita terima, kita jadikan sebagai modal permulaan untuk kita menabung emas. Dengan setiap sen yang disimpan, kita bukan sekadar mempersiapkan diri untuk perayaan, tapi juga untuk simpanan yang lebih kukuh. Jadi tahun ni, selain daripada menyimpan duit, kenapa tidak kita pertimbangkan untuk menukarkan sebahagiannya kepada emas? Sekurang-kurangnya, emas lebih bernilai dan boleh memberi manfaat jangka masa panjang untuk kita dan keluarga. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh rujuk video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.